Assalamualaikum dah. Hari ni saya nak kenakan abang saya menggunakan slime. Bahan-bahannya ialah bekas dan sudu, untuk mata ni apa nama dia, ear drops, clear gum, gum apa pun boleh guna, tapi jangan guna gum ni, jangan guna gum ini. Dan lagi satu je, Lifebuoy. Okay, let's start with, kita ambil ni gum. Saya tidur tau. Susahnya nak tekan. Itu kalau saya tak ada bahan satu, kalau tak nak jadi sticky sangat, kena guna baby oil. Lepas dah letak tu, letak ni. Kalau sikit dah, tak sikit. Kalau banyak, tapi jangan banyak sangat. Tak, ear drops. Yang ketiga, tak banyak. Dan cuba kalau kita goncang, jadi macam ni. Ni saya tak letak baby oil, saya tak ada. Jadi dia jadi macam lebih sticky. Kalau korang nak buat, dia kena letak ni. Saya buat sampai buat prank. Dia macam tu, kita letakkan dia ni. Tu letak gum tu, kalau nak tu sikit je. Paling sikit dah. Lepas tu kita goncang. Macam ni. Gum dia. Kau jadinya. Saya buat sikit. Tak sikit.
dia tak letak baby oil, dia sticky sangat. Okay, kita nak jadi. Dia macam tak sticky. Oh, dia sticky sangat. Kalau dah letak baby oil tu, dia keras, korang akan letakkan dia air biasa. Baik ke goncangkan lagi supaya penuh. Okay, dah siap. Kita kena kawan saya. Go to sleep. Jang. Ini kita jadi dah. Asal nak letak kat mana? Sorry, jatuh. Mana mata dia? Korang tengok je. Dia terbangun je. Kita letak kat dia punya ni. Muka rupanya. Tai hidung besar. Padam. Bangun dah. Kantuk bagi. Bangun. Bangun. Apa ni? Pandai tak dibuat? Slime. Susah. Nampak tak? Apa dia buat? Tai hidung panjang. Dia tak suka cabut. Ning. Tu Ning baru. Kesian Ning. Tengok tai hidung panjang. Ingat. Ini aku buat. Apa? Aku ingat aku punya ni hingga panjang. Panjang sangat. Panjang. Jangan lupa like dan subscribe. Ini abang saya ni marah.